Okay gang, kalau you tekan you punya service type dia akan keluar ni, change service type. Jangan tekan gang, jangan tekan. Ini hanya untuk bila kita nak tukar service type saja. You buat Grab car, you tak nak buat Grab car lagi, you nak buat Grab Food, Grab Express, you tekan. Tetapi selagi you nak buat Grab car, jangan tekan. You tekannya ini yang keluar. Okay, ini jangan sebarang tekan. Okay, ini hanya untuk yang nak tukar service type. Jangan tekan. Okey, selagi you nak buat Grab car, jangan tekan ni. Okey, harap ni dapat membantu. Ni 2-3 hari ramai kontak saya, apa sudah jadi. Ni yang terjadi bila you tekan. You tekan service type dia tukar ni. Nampak? Express, GrabMart, GrabFood. So, selagi you nak buat Grab car, jangan tekan. You tekan nanti you tak boleh buat Grab car. Okey harap ni dapat membantu geng-geng di luar sana. Okey. Terima kasih. Saya Francis, Alpha Grab, Pusat Pendaftaran Pemandu Grab. Sekian, terima kasih.